Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Da'i Fahmi Channel dan juga salam Ramadan buat seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru saja sampai ke channel saya alu-alukan untuk sahabat-sahabat semua tekan button subscribe dan juga button loceng agar dapat support saya di dalam channel saya ini, agar saya dapat memberikan anda lebih banyak lagi konten-konten yang lebih menarik dan juga bermanfaat untuk korang semua. Jadi untuk video kali ini kita nak cerita pasal emas. Kenapa logam emas sangat bernilai dan betul ke sebenarnya emas ini adalah kalis inflasi? Sebenarnya emas ini daripada zaman-zaman dulu lagi, zaman-zaman purba dulu dah. Logam ini adalah menjadi satu logam yang menjadi orang kata penarik. Dia ada macam saka tau. Bukti dia kalau kita lihat penemuan keranda King Tutankhamun iaitu Firaun Mesir, keranda dia tu diperbuat daripada logam emas. Bermaksud sebenarnya logam emas ini daripada dulu lagi dia ada daya penarik dia dan membuatkan setiap orang lumba-lumba untuk memiliki logam emas ini. Jadi untuk kita tahu kenapa logam emas ini lebih bernilai daripada logam-logam yang lain, kita kena kenal sifat-sifat emas itu sendirilah. Antara sifat-sifat logam emas ini adalah dia mampu mengalirkan elektrik dengan sangat baik. Yang kedua, dia mampu tahan karat, dan logam emas ini juga boleh mempengaruhi logam lain apabila dicampur. Tidak reaktif dengan bahan organik dan juga mempunyai sifat luarannya yang berkilau dan juga berwarna kuning keemasan. Tapi betul ke orang kata emas ini adalah kalis inflasi? Jawapannya tidak. Sebab berdasarkan kisah-kisah ataupun sejarah yang saya baca, di antara sejarah yang saya baca adalah sejarah kisah Mansa Musa, iaitu pemerintah Mali Afrika pada tahun 1280 sehingga 1337. Dan beliau merupakan seorang pemerintah Muslim yang alim dan juga sangat dermawan. Dan beliau ini adalah merupakan seorang pemerintah yang sangat kaya kerana negara beliau ketika itu adalah merupakan pengeluar emas terbesar di dunia. Tak kata kayanya Haji Mansa Musa ini, ketika mana beliau berhajat ingin menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau membawa rombongan sebanyak 60,000 orang dan termasuk 12,000 hamba. Dan setiap 12,000 hamba ini membawa lebih kurang 1.8 kilogram emas. Jadi kalau kita kira-kira 1.8 kilogram emas kalikan dengan 12,000 hamba, kita akan dapat jumlahnya lebih kurang dalam 21,600 kilogram emas. Itu baru kita kira 12,000 hamba. Kemudian dibawa lagi 80 ekor unta yang setiap seekornya dianggarkan membawa lebih kurang 26 sehingga 136 kilogram emas. Jadi kalau kita kira-kira baliklah kan, total emas yang dibawa oleh unta ini lebih kurang ada 10,880 kilogram emas. Dan cuba kita kirakan kesemua sekali emas yang dibawa oleh Haji Mansa Musa ini adalah bernilai lebih kurang 32,480 kilogram emas. Kalau saya bayangkan pun terlalu banyak, sangat banyak. 32,480 kilogram emas yang dibawa ketika mana perjalanannya daripada Mali hendak menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi pada awal cerita tadi saya ceritakan bahawa pemerintah Mali ini dia sangat dermawan. Nak kata tahap dermawan dia ni sampaikan pada setiap perjalanan dia menuju ke kampung-kampung, termasuklah di Bandar Kahirah dan juga Bandar Madinah, dia dermakan emas dia kepada seluruh penduduk Kairah dan juga Madinah ketika itu. Tetapi sebenarnya disebabkan perbuatan beliau ini, dia mengundang satu keadaan yang buruk. Kesan daripada perbuatan Haji Mansa Musa yang asalnya kita faham dia berniat baik untuk sedekahkan emas kepada setiap penduduk yang mana kawasan kampung yang dilalui, dia akan bagikan emas kepada mereka. Tetapi kesan buruk dia adalah apabila kuantiti emas semakin meningkat, harga barang juga akan makin meningkat. Dan nilai emas pada ketika itu menyusut dengan sangat banyak sehingga kan orang kata emas tu boleh dapat kat mana-mana je. Seolah-olah dia macam kita pakai duit shilling kita sekarang lah. Kalau kita ambil duit shilling tu, seolah-olah duit shilling tu adalah emas pada ketika itu. Terlampau banyak sehingga kan tidak ada permintaan yang tinggi dan menyebabkan nilainya semakin menyusut. Jadi kisah Haji Mansa Musa ini adalah bukti sebenarnya bahawa emas tidaklah
kalis inflasi. Dia sama juga seperti mata wang. Kalau bekalan melebihi permintaan, dia akan menyebabkan harga sesuatu komoditi itu jatuh. Tetapi tak semua inflasi buruk. Sebab kalau tidak ada inflasi, harga barang akan kekal sama dan setiap pelaburan tidak akan bergerak seiring dengan ekonomi semasa. Jadi sebagai rumusan, kita balik soalan kita yang pertama tadi. Kenapa emas ini lebih bernilai daripada logam-logam lain dan kenapa dia menjadi satu daya penarik daripada zaman dahulu sehingga kini? Jawapannya adalah lebih merujuk kepada sifat manusia itu sendiri berbanding sifat emas. Kerana manusia itu sendiri mempunyai sifat atau fitrahnya yang inginkan sesuatu yang bernilai, yang sukar didapati oleh orang lain. Dan ini membuktikan bahawa emas tidaklah kalis inflasi seperti yang disangka. Cumanya pada ketika ini, bekalan emas yang telah dikeluarkan semakin berkurangan dan permintaan emas semakin meninggi di dunia, menyebabkan nilai emas semakin menaik daripada tahun ke tahun. Namun ianya tidak menjamin nilainya pada masa akan datang tidak akan turun. Dapat sesuatu? Kongsi-kongsikan.